Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya War Al-Hafiz. Fokus minggu ini 3 minit bersama Japan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sakhmud berkata, Perjanjian Malaysia 1963 MA63 perlu difahami sebagai salah satu asas utama pembinaan negara bangsa. Tegasnya, naskah yang membentuk negara Malaysia itu bukan medium untuk membuka luka lama yang boleh mencetuskan perpecahan dan ianya bersandarkan sejarah rundingan serta kepercayaan antara wilayah. Komitmen kerajaan hari ini jelasnya diterjemahkan menerusi 29 perkara MA63 yang dibincangkan melalui Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP MA63. Daripada perbincangan itu, 13 tuntutan utama MA63 berjaya diselesaikan, masing-masing 9 di bawah kerajaan Madani dan 4 di bawah kerajaan terdahulu. MA63 perlu dipahami sebagai asas pembinaan negara bangsa, bukan medium untuk membuka luka lama yang boleh mencetuskan perpecahan. Sejarah pembentukan Malaysia adalah sejarah rundingan dan kepercayaan antara wilayah. Hak yang dijamin perlu ditunaikan, tapi pada masa yang sama, tanggungjawab membina negara mesti dipikul bersama. Apabila hak dihormati dan tanggungjawab dilaksanakan, maka perpaduan menjadi lebih kukuh. Sementara itu, mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP MA63 yang dijadualkan pada 28 Februari depan ditangguhkan ke 2 Mac. Mustafa yang juga timbalan pengerusi MTP MA63 berkata, antara tumpuan utama mesyuarat termasuk rundingan geran khas di bawah perkara 112 Perlembagaan Persekutuan selain tuntutan khas 40% hasil bersih Sabah. Dia sebenarnya kita akan adakan mesyuarat teknikal dulu, selesaikan di peringkat iaitu kuasa teknikal, dan apa-apa yang keputusan dari jawatan kuasa teknikal ini akan dibawa kepada jawatan kuasa induk nanti. Ya, itu akan diputuskan pada tarikh dan masa yang sesuai. Ada agenda utama untuk next meeting ini? Sebab ada beberapa lagi yang belum selesai dalam perundingan, dan itu yang kita akan cuba usahakan supaya kita dapat selesaikan isu-isu yang berkaitan lah. Banyak isu, I think semua pun tahu. So kita cuba runding dalam jawatan kuasa teknikal dulu. 112 dia ada termasuk? Ya, 40% ya. Itu antaranya lah. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Amanat bersama ketua-ketua jabatan dan agensi persekutuan di Kuching, Sarawak pada Selasa. Sekian 3 minit bersama Japan. Dapatkan info semasa dan perkembangan terkini kerajaan persekutuan dan negeri hanya di Japan Sabah.